Salam sejahtera, saya Emily Gizel melaporkan berita TV PSS Merbau. Hari ini sedang berlangsung Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang SMK Merbau Miri 2023 yang diresmikan oleh YB Datuk Sri Lee Kim Shin, Menteri Pengangkutan Sarawak. Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang ini diadakan bagi merayakan pelajar-pelajar yang telah mencapai kecemerlangan dalam pelbagai bidang dan aktiviti-aktiviti sekolah. Jom sama-sama kita saksikan temu bual ini. Tahniah atas pencapaian anda pada hari ini. Apakah perasaan anda setelah menerima anugerah hari ini? Pertama sekali, sebagai penerima anugerah Tunas Harapan bagi tingkatan 4 dan mewakili semua pelajar SMK Merbau, kami berasa amat bersyukur, puji Tuhan, dan bangga dan gembira kerana telah menerima kita punya anugerah masing-masing ni. Apakah pesanan cikgu kepada pelajar-pelajar SMK Merbau? Pesanan saya kepada semua pelajar SMK Merbau supaya mereka lagi aktif dalam kurikulum dan memajukan kurikulum SMK Merbau menjadi semakin cemerlang. Ya, saudari, kerana mendapat anugerah ini, apakah perasaan saudari setelah mendapat anugerah ini? Sangat gembira lah. Apakah perasaan encik setelah encik mendapat pencapaian ini? Gembira, bangga dengan dia lah, dapat sekolah di sini, dapat anugerah. Itu saja, terima kasih. Tahniah saudari atas pencapaian anugerah ini. Apakah perasaan saudari setelah mendapat anugerah ini? Saya berasa sangat gembira dan juga teruja kerana mendapat anugerah ini. Apakah perasaan puan setelah mengetahui anak puan mendapat anugerah ini? Saya sangat gembira lah dengan anugerah dianjurkan hari ini. Terima kasih kepada Datuk kerana sudi untuk datang dan merasmikan Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar SMK Merbau. Apakah pesanan Datuk kepada pelajar-pelajar SMK Merbau? Ya, terlebih dahulu saya ucapkan tahniah dan syabas kepada semua yang telah menerima anugerah cemerlang pada tahun ini. Dan saya berharap para pelajar yang lain akan juga mengikut jejak langkah pelajar yang mencapai prestasi yang cemerlang ini. Saya memang berasa bangga kerana setiap tahun sekolah ini juga mencapai keputusan yang baik dalam SPM dan STPM. Terima kasih Doktor atas kehadiran Doktor ke Majlis Pelajar Cemerlang SMK Merbau. Apakah pesanan Doktor kepada pelajar-pelajar SMK Merbau? Okay, terima kasih. Saya ucapkan syabas tahniah kepada semua pelajar SMK Merbau yang cemerlang dalam akademik dan juga kurikulum. Pesanan saya ialah teruskan berusaha, teruskan rajin belajar dan juga giat dalam aktiviti kurikulum, dan supaya anda dapat berjaya di dalam kehidupan anda di masa akan datang. Okay, terima kasih. Tahniah dan terima kasih kepada Puan Pengetua kerana telah menjayakan Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang SMK Merbau. Apakah pesanan Pengetua kepada pelajar SMK Merbau? Terima kasih TV PSS SMK Merbau. First, tahniah dan sabas diucapkan kepada semua anak didik ABC SMK Merbau kerana telah berjaya melakar kecemerlangan dalam bidang akademik, kurikulum ataupun HEM sepanjang 2023. Tahniah kepada pelajar-pelajar cemerlang SMK Merbau 2023. Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua tetamu, jemputan, warga SMK Merbau dan para ibu bapa. Sekian sahaja, saya Emily Gizel melaporkan berita TV PSS Merbau. Fight to be the best!